Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, bersama lagi saya Cikgu Azwan. Hari ini saya ingin membentangkan bagaimana model Azure dapat diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual, iaitu kita ambil satu tajuk unit 1 Si Putih Menawan, iaitu PSV tahun 5. Jadi pendekatan Azure ni sangat menekankan penggunaan sumber teknologi digital yang inklusif, sesuai untuk murid yang mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza. Okey, yang pertama adalah analisis. Sebelum kita memulakan pengajaran dan pembelajaran kita sebagai guru perlu mengenal pasti tahap murid dan umur murid. Untuk tahun 5 ni biasanya umur 11 tahun lah, berada pada tahap 2. Jadi saya ambil satu kelas yang sebagai contoh, yang saya mengajar, jumlah murid dia adalah 30 orang. Jadi dalam kelas ini mempunyai gaya pembelajaran yang pelbagai, antaranya ialah visual dan kinestetik. Jadi pengetahuan sedia ada, kebanyakan murid ini dah mempelajari asas mewarna dan teknik lorikan. Jadi kita perlu tambah sikit penambahbaikan lah. Jadi keperluan khas mungkin ada segelintir dalam 2 orang lemah membaca, jadi bantuan visual dan arahan mudah sangat membantu. Okey, ini contoh ialah bagaimana saya menggunakan gambaran secara visual dan melalui pelbagai media lah. Antaranya ialah Smart TV yang disambungkan dengan telefon smartphone. Jadi ini membantu murid melihat dengan lebih jelas lah. Selain saya menggunakan papan panel dan marker untuk menunjukkan kepada murid ni bagaimana gerak kerja ataupun kinestetik yang berguna bagi mereka untuk menggayakan teknik melukis itu. Jadi bimbingan sangat pentinglah dalam fasa ini. Cuma untuk pendedahan dalam ataupun mengindikasi tahap murid ataupun mengenal pasti di mana mana murid yang hebat ataupun mana murid yang terbeza. Jadi kedua-dua cara ini sangat membantu. Okey, yang kedua pula ialah S, iaitu state objective atau nyatakan objektif kita. Okey, setiap kali kita mengajar, kita mesti nyatakan objektif yang kita nak capai. Antaranya untuk dalam tajuk ini ialah sekurang-kurangnya murid ni tahu macam mana nak menyatakan warna putih dalam karya seni mereka. Dan selain itu juga menghasilkan lukisan bertemakan Si Putih Menawan ini. Jadi dia kena dominankan warna putih, jangan sampai menjadi satu. Sebab ada murid yang dia tak faham tentang penghasilan karya ini, jadi dia warna cat rata sehingga macam jadi satulah colour, jadi dia tak mencapai objektif. Selain itu kita perlu meminta murid untuk membentang hasil karya secara lisan di hadapan kelas. Baik, ini ialah antara contoh murid saya yang dapat memberikan pembentangan di hadapan kelas dan berkongsi sedikit sebanyak apa yang mereka telah hasilkan. Jadi mereka juga diberi pujian lah yang membina dari saya agar mereka dapat berasa yang seronok lah dengan penghasilan karya ini. Jadi kita lihat penggunaan warna yang betul dan garisan yang kemas menghasilkan satu karya yang menarik. Okey, yang ketiga pula adalah kita disebut sini ialah pemilihan kaedah media dan bahan ataupun select methods, media and material. Jadi pemilihan kaedah media dan bahan ini sangat pentinglah bagi menghasilkan karya yang baik dalam tajuk ini. Iaitu yang pertama adalah kaedah. Kaedah yang saya gunakan ialah inquiry,
demonstrasi dan perbincangan kumpulan. Jadi tiga kaedah ni amat sesuai untuk penghasilan karya ini. Jadi yang untuk media pula, saya gunakan tayangan video pendek, penggunaan warna putih dalam seni, dan slide interaktif lah yang berkaitan. Jadi murid boleh lihat dengan lebih jelas. Kemudian yang terakhir ialah bahan. Bahan biasanya kita akan sediakan kertas lukisan, pensel warna, cat air, dan satu gambar contoh karya yang telah siap. Jadi murid boleh lihat dengan lebih jelas dan secara fizikal. Okey, seterusnya kita boleh lihat gambaran ini di mana situasi di dalam kelas, di mana saya membuat demonstrasi dan kemudian murid mengikuti apa yang saya arahkan lah. Jadi ini hasil karya murid yang dapat memberi manfaat kepada yang lain juga. Contoh murid yang boleh melukis, dia akan membantu secara berkumpulan. Jadi jadi murid-murid yang berkebolehan ni, berkemahiran ini boleh membantu dalam bagi murid-murid yang agak lemah. Okey, selain itu saya juga menggunakan media digital, tablet. Ini membantu murid dengan nampak aktiviti ini lebih interaktif lah. Jadi selain mendedahkan murid kepada teknologi, ia juga dapat mengembangkan kreativiti murid masa kini lah. Okey, ini ialah buku teks. Jadi kita boleh lihat karya ini macam mana penghasilan dia, apa yang perlu ada. Jadi poin-poin garisan mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan. Jadi bahan-bahan juga kita boleh lihat dalam video ini. Penggunaan bahan yang betul dan sesuai membantu dalam penghasilan karya. Jadi semasa menghasilkan karya kita boleh menggunakan pelbagai teknik seperti capan dan garisan. Jadi tuan-tuan semua boleh lihat bagaimana penghasilan karya inilah. Okey, kita gunakan warna air untuk buatkan capan, menggunakan styrofoam, terus aplikasi pada bahagian langit. Kemudian kita gunakan putih kapas untuk menghasilkan efek gunung ganang, dan kemudian kita gunakan kotak untuk mendapatkan capan bahagian pada air. Dan kemudian kita menggunakan pen marker untuk membuat garisan luar si putih menawan ini agar dia lebih jelas. Dan untuk kawasan yang bahagian lain ini kita jelaskan ataupun kita hiaskan dengan menggunakan pen. Okey, ini ialah buku teks. Jadi kita boleh lihat karya ini macam mana penghasilan dia, apa yang perlu ada. Jadi poin-poin garisan mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan. Jadi bahan-bahan juga kita boleh lihat dalam. Okey, seterusnya ialah utilize media and material atau gunakan media dan bahan. Dalam membuat persediaan, pastikan bahan memang tersedia di setiap meja murid. Biasanya saya akan agi-agikan lah. Jadi setiap murid akan mendapat barangan yang cukup untuk membuat persediaan. Kemudian membuat tayangan video. Kemudian saya menunjukkan teknik, dan selepas itu saya akan meminta murid-murid ini akan mencuba teknik dalam aktiviti secara individu. Jadi ini ialah gambaran bagaimana pelajar saya, murid-murid saya menghasilkan karya ini secara individu. Jadi
kita kena sebagai guru kena menerapkan keberanian kepada murid untuk mencuba. Jika tidak, mereka tidak akan dapat memulakan dengan baik. Okay, seterusnya ialah R, require learner participant ataupun libatkan penglibatan murid. Jadi pertama saya akan bagi soal jawab selepas tayangan video. Kemudian semasa aktiviti seni, murid hasilkan karya secara individu dan dibimbinglah. Jadi saya bergerak ke meja untuk beri bimbingan kepada murid yang lemah. Jadi kemudian pembentangan hasil karya ni kepada rakan kelas, saya minta mereka lakukan dalam masa 2 atau 3 minit. Jadi mereka boleh lebih jelas menyebut bahasa seni visual dan memupuk semangat dan mendidik mereka berkomunikasi dengan baik. Okey, ini ialah contoh daripada aktiviti yang mereka telah lakukan. Jadi ada yang bekerja secara kumpulan, jadi di mana yang pelajar-pelajar yang berkebolehan membantu yang lemah. Selain itu ialah pembentangan di mana mereka diminta untuk berkongsi apa yang mereka telah hasilkan. Okey, yang terakhir ialah E, evaluate dan revise, nilai dan ubah sesuai. Jadi pemerhatian semasa aktiviti saya telah lakukan, rubrik penilaian hasil kerja, karya dan penilaian lisan semasa penilaian dan refleksi guru. Jadi 4 elemen ni mestilah dinilai mengikut peratus yang ditetapkan lah. Jadi seperti ini komponen penilaian yang telah saya sebutkan tadi. Peratusannya adalah pemerhatian 30%, rubrik penilaian 40%, penilaian lisan 20% dan refleksi guru 10%. Jadi murid perlu mendapat peratusan yang baiklah untuk keputusan yang cemerlang. Pendekatan yang saya banyak gunakan adalah kolaboratif dan interaktif. Untuk kolaboratif, murid diminta bekerja sama dalam memberi idea tanpa membiarkan dari kalangan mereka tertinggal, ataupun murid-murid yang introvert ini biasanya mereka akan rasa malulah untuk bekerja secara kumpulan. Jadi kita perlu bimbing mereka dan mengajak mereka untuk melibatkan diri secara berkumpulan. Jadi guru memberikan bimbingan yang diperlukan sebelum menyempurnakan karya ini. Jadi selain itu juga pendekatan interaktif. Jadi biasanya guru akan menciptakan suasana yang pembelajaran yang dinamik dan aktif. Tidak begitu serius dalam penghasilan karya ini. Jadi selain itu guru juga boleh bergerak ke meja dan ke meja-meja murid ini supaya mereka rasa mudah dan mudah dibimbing lah. Jadi ini sangat membantu. Baik, itu saja. Jadi kesimpulannya, model Azure ini sangat sesuai digunakan dalam PDP PSB kerana ia memberi fokus kepada murid dan memberikan integrasi teknologi yang eksklusif. Dengan pendekatan ini, setiap murid diberi peluang untuk berjaya mengikut kemampuan masing-masing. Jadi ini sedikit sebanyak perkongsian saya tentang kaedah pembelajaran di sekolah rendah. Kita akan berjumpa di dalam video yang akan datang. Jadi sama-sama kita lihat dan tonton serta berikan komen anda di dalam video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.